kumpul RM40,000 dalam masa 3 tahun sahaja. Yes, anda tak salah dengar. Benda ni nampak mustahil sebab selama ni kita simpan duit dalam bank selalu bocor. Sebab duit kertas memang diciptakan untuk dibelanjakan. Jadi untuk pastikan simpanan selalu bertambah, simpan dalam bentuk emas. Bagi yang merancang untuk ada simpanan sebanyak RM40,000, tuan-puan perlu tahu berapa gram emas yang diperlukan. Tuan-puan perlu target untuk dapatkan item 100 gram dalam masa 3 tahun. Jadi setiap bulan kena simpan sebanyak 3 gram emas. Dan bila cukup sahaja 3 tahun nanti, tuan-puan akan ada emas sebanyak 108 gram. Yang mana saya percaya nilainya pada 3 tahun akan datang akan lebih RM40,000. Sebab pakar kewangan sendiri pun bagi tahu yang kenaikan harga emas at least 10% setiap tahun. Jadi semoga tips ini membantu. Tapi ingat, tip ini tak sesuai untuk semua golongan. Kalau rasa sesuai boleh amalkan. Dan sekiranya kalau tuan-puan belum lagi ada simpanan emas bersama Public Gold, boleh refer pin video atau klik link di bio untuk ada bantu mulakan simpanan emas, okey?